Korang pernah terfikir tak, di sekeliling kita ni, dalam setiap gadget yang kita guna hari-hari, sebenarnya ada satu sumber kuasa tersembunyi yang, luar biasa. Ini bukan magic, tapi kesannya memang power. Hari ini, kita akan bongkar rahsia di sebalik kuasa gabungan ni. So, soalannya ialah, apa sebenarnya kaitan mesin basuh korang dengan vacuum robotik tu? Dua mesin yang nampak macam langit dengan bumi, tapi sebenarnya ada satu kuasa rahsia yang satukan mereka. Apa dia agaknya? Cuba korang tengok dua benda ni. Satu besar gedabak, satu lagi kecil dan bijak. Nampak macam tak ada kena-mengena langsung kan? Tapi sebenarnya kedua-duanya dan banyak lagi peranti lain digerakkan oleh satu konsep asas yang sangat berkuasa. Dah sedia nak tahu jawapan dia? Okey, nama untuk kuasa rahsia ni, tenaga gabungan yang hidupkan semua mesin ni, kita panggil dia Elektromekanikal. Kata kunci dekat sini ialah gabungan. Bayangkan macam tiga pahlawan terhebat dari tiga alam berbeza bergabung tenaga untuk cipta satu serangan combo yang tak boleh dikalahkan. Betul tu. Tiga kuasa yang berbeza, masing-masing ada skill tersendiri, bergabung untuk jadi sesuatu yang lagi power. Jom kita kenal sorang-sorang pahlawan dalam tim hebat ni. Siapa agaknya mereka ni? Pahlawan pertama kita dalam gabungan ni, dia ni lah punca segala kekuatan. Kita panggil dia tenaga mentah. Dan inilah dia, elemen elektrik. Fikirkan dia ni macam ki, tenaga dalaman untuk setiap mesin. Dialah sumber tenaga yang pure gila, macam spirit bomb yang tengah kumpul tenaga tu. Tanpa dia, memang tak jalanlah cerita. Okey, seterusnya, dalam setiap tim mesti ada seorang mastermind kan? Memperkenalkan pahlawan kedua kita, Sang Otak. Kalau elektrik tadi tu tenaga kasar, elektronik ni pula dia punya kebijaksanaan. Dialah sistem kawalan, perancang strategi dalam tim tu. Dialah yang bisik kat tenaga mentah tadi, okey sekarang buat ni, lepas tu buat macam ni. Dan akhir sekali, mestilah kena ada yang buat kerja-kerja berat kan? Pahlawan terakhir dalam tim kita ialah kekuatan fizikal. Inilah dia, elemen mekanikal. Semua gear, motor, semua benda yang bergerak. Dia dengar arahan dari sang otak, guna tenaga mentah tu dan zas, terus buat kerja. Dialah yang tukarkan tenaga tu jadi aksi yang kita boleh nampak. Okey, kita dah kenal tiga-tiga pahlawan kita. Tenaga mentah, sang otak dan kekuatan fizikal. Sekarang, masa untuk tengok apa jadi bila diorang bergabung. Fusion! Okey, jom kita tengok contoh pertama, mesin basuh. Macam mana kuasa gabungan ni berfungsi dekat sini? Nampak tak teamwork diorang yang mantap ni? Sang otak elektronik bagi arahan. Okey tim, basuh 30 minit. Tenaga mentah elektrik terus salurkan power ke motor. Dan kekuatan fizikal, mekanikal terus laksanakan misi. Pusingkan drum tu untuk kalahkan semua kotoran. Memang kerjasama padu. Jom kita tengok fighter kita yang seterusnya. Dengan kombinasi yang sikit berbeza, kita perkenalkan ketuhar moden. Yang best pasal gabungan ni, dia boleh buat benda yang diorang tak boleh buat sorang-sorang. Haba yang tepat dan terkawal, sang otak set target, 200 darjah Celsius, tenaga mentah bekalkan haba dan kekuatan fizikal, kipas tu, pastikan haba tu kena sama rata. Hasilnya, kek masak dengan sempurna setiap kali. Dan sekarang, untuk contoh terakhir kita yang paling canggih. Jom tengok macam mana gabungan ni beraksi dalam pembantu rumah futuristik kita, vacuum robotik. Yang ni, sang otak dia dah level super saiyan. Dia bukan setakat timer biasa. Dia ada sensor untuk tengok dan scan bilik tu, so dia boleh bagi arahan yang super bijak kat kuasa elektrik dan bahagian mekanikal untuk bersihkan rumah dengan cekap. Inilah kuasa gabungan elektromekanikal tahap maksima. Okey, sekarang korang dah faham kan kuasa gabungan elektromekanikal ni? Korang dah tahu rahsia di sebalik semua gadget kat rumah. Jadi, sekarang giliran korang pula untuk jadi penjelajah dalam dunia korang sendiri. Okey, misi korang sekarang. Cuba cari gabungan-gabungan kuasa ni. Tengok sekeliling korang. Peti sejuk, blender, aircon. Percayalah, bila korang dah start nampak, korang akan perasan yang korang sebenarnya dikelilingi oleh wira-wira teknologi ni setiap hari. Selamat meneroka!